parcel banyak hari ni. Hantar parcel banyak ni semua ni parcel kita hari ni. Apa panas enjin dulu. Berapa hari lah tak panas enjin. Oh. Habuk dah. Berapa hari dah tak bawa. Dekat seminggu juga tak bawa. Pakai dulu barang. Hari ni hantar JNT dengan flash. Baiklah. Jadi ada orang tu komen suruh aku bercakap. Aku cakap kan dia menyesal pula suruh aku bercakap dalam konten. Aku membebel 2-3 jam kan. Isteri aku baca komen tu, dia kata orang tu suruh you bercakap. Bercakap-cakap pasal buat macam ni. Lepas tu dia telah aku, dia cakap menyesal aku ni. Lepas aku pun komen lah, aku rasa benda sama. Menyesal korang kerana aku bercakap-cakap. Hari ni je aku bercakap. So aku pakai mikrofon. Tak tahulah dengar jelas ke tak. Jadi masa edit tu aku letak je, aku tak dengar-dengar pun. Aku edit tak ada edit sangat lah. Aku just masuk dalam YouTube, upload je. Bila korang rasa boring, tap 2 kali, mikrofon tap 2 kali. Jadi korang punya apa, dia fast forward lah maksudnya. Cuaca nice hari ni. Very nice weather for ride. Dia tak panas sangat, tak terik sangat. Kita hantar JT1 yang flash lain. Yang lain flash. Hantar biasa flash banyak sebab kita pakai jual baju kat TikTok. Bila guna TikTok ni dia banyak bagi kat flash. Okay. Dulu ni aku tak nak edit. Aku nak upload raw je. Pandai-pandai lah korang forward. Kalau korang rasa boring dengan aku bebel. Oh, banyak juga. Masya Allah. Alhamdulillah rezeki hari ni. Rezeki hari ni. Dapatlah order dalam 35 order. Masuk order kat TikTok. Aku rasa macam bunyi exhaust ni dia kuat sangat tau. So nanti aku nak buat apa? Nak pakai fiber dengan silencer. Sebab exhaust kuat ni, exhaust ni operate. Exhaust dah 12 tahun sejak beli motor ni. Beli motor ni 2013 2012 last batch LC5S. So sebab tu bila ada orang komen kan, bang LC ada 5 gear ke? Aku macam budak ni lahir zaman bila So rupanya
aku dah tua. Sekarang aku umur dah 37. Lepas tu pakai motor yang ni lagi. Yang budak-budak muda pun pakai motor macam ni juga. Kalau ada yang pakai motor macam ni, dia yang muda, dia pun confess lah. Asal motor ni 5 gear sampai 5 gear, 4 gear. Rupanya masa 2012 tu dia lebih muda je lah kan. Siapa 2012 umur 25 macam tu. So bila orang tanya motor ni ada 5 gear ke? Mungkin orang tu muda, dia pakai LC4S keluar. LC4S, masa tu aku tak beli LC4S. Aku beli yang ni sebab V2 ni ada dua, 4S dengan 5S. Rasanya lepas V3 tu aku pun tak tahu sangat lah sebenarnya pasal V1, 2, 3, 4, 5 sampai V8 sekarang ni kan. Sebab masa V2 je aku ada kat sini. Lepas tu aku pergi Australia, V2, V3, V4 aku ada kat sini. Aku tak tahu sangat pasal keluaran kat sini macam mana. Tapi bila aku balik Malaysia daripada Australia, aku terus pakai V2 aku je lah. Aku tak nak upgrade. Aku tak rasa macam nak beli Waisuku ke apa ke. Cantik-cantik, tapi aku rasa 5S ni macam top notch dalam kategori LC lah. Macam tu lah, itu pendapat aku lah. Kalau aku cakap tak boleh belah 5S, tak apa, aku tak kisah pun. Sebab yang penting sayang motor ni. Dia sebab sayang. Macam orang pakai RZ lah, orang cakap itu besi lah, apalah, besi buruk lah. Tapi orang yang sayang motor, dia tahu kenapa dia pakai yang tu, kenapa dia suka yang tu. Orang yang tak suka yang cakap macam tu. Tak mana bang? Ni boleh? Bakal ni Pukul 4 tutup? Hari ni awal sikit lah. Puasa kan? Ya. Okay bang So kadang-kadang yang ni, benda ni terbang. Tapi plastik ni penting. Bila nak hantar macam ni, memang penting. Video aku yang viral, aku willy kat sini lah, pacak kat sini. Video viral. Tapi viral kecil, orang kata FYP kecil. Ya, aku tak buat TikTok, aku buat YouTube je. YouTube view banyak-banyak boleh dapat duit. TikTok nak apa? TikTok orang kena beli barang. Tapi aku ada TikTok, berniaga dekat TikTok. Cuma aku tak suka buat video video ni apa? Video motor kat TikTok lah. Sebab banyak keluar yang ni. Yang tidak apa? Malaysia apa? Kena layan ni. Hari panjang. Kan bunyi ni. Ramai yang komen bunyi dia sedap. Exhaust buat ke bos? Exhaust buat. Dia macam ni lah bang. Dulu dengan sekarang lain. Dulu lain macam mana? Dulu kalau nak bunyi
bunyi certainty tu kena buat tau. Macam sekarang boleh beli, jual exhaust buat spek. Dulu buat spek kena pergi jumpa dekat ni apa kena jumpa, pergi ni, kena buat exhaust dekat kedai yang buat exhaust. Antara yang kita orang selalu buat dekat KL tu lah, kedai-kedai Cina, Takim. Takim antara yang famous lah. Sebab apa orang suka pergi Takim? Sebab Takim orang Melayu. Lepas tu kebanyakan yang main motor ni Melayu. So orang suka pergi Takim. So pergi buat dekat Takim. Kena buat. Kau pergi kat Takim lah, dia kena dia akan cakap, asal kau pakai extended exhaust, pasal kau spek 62 pakai, kau kena pakai manifold 28. Dia kena jadi macam sekarang orang dia jual sedap betul exhaust ni. Dia tak kuat sangat. Kalau kat highway baru kuat. Dia kena ada certain RPM tu naik baru dia kuat. Masa buat dyno tu nampak lah. So orang dulu nak buat exhaust memang kena pergi dekat kedai yang buat exhaust. Macam Takir, ada Cina-Cina lain, ada India juga yang buat dekat KL, Lampang tu semualah. Kalau area KL lah. Tapi dulu orang Shah Alam, orang Kepung, orang Sepang, orang Kelang semua pergi KL tu. Biasanya kat KL tu tahulah macam mana kalau main motor ni kan. So kat situ dah boleh tahu lah yang selalunya orang buat motor ni dulu kena buat exhaust kat tempat lain, dia kena ada resepi dia tersendiri macam tu lah. Sekarang pergi kedai tu semua boleh dapat komplain. Dulu mana ada. Dulu buat spek, lepas tu exhaust kena buat sendiri. Lagi-lagi kalau kita komen bawah pokok. Jenis komen bawah pokok ni jenis lain. Jadi kita orang ni umur sekarang 37. Masa kita orang main motor umur 18, 20 macam tu, memang suka tune sendiri. Exhaust nak lain daripada macam sekarang orang pakai exhaust rumah. Dia pakai exhaust rumah, semua orang sedap bunyi, semua orang beli. Dulu kita orang tak macam tu. Kita orang macam okey, motor dia buat exhaust bearing kat sini, aku nak buat lain sikit. Bila kita orang buat sendiri, kita orang ubah lain sikit. Boleh tune sebab orang tu buat. Kita orang tak beli siap. Beli AHM pun kalau masa main 2 stroke tu, stroke pun sama. Bila beli AHM tu, sebagai AHM tu kita orang akan tune, kita orang akan set. Dia ada minjet, pellet jet pun boleh juga set bagi bunyi dia lain. Bunyi macam bunyi semput tu macam bunyi semput tu lain, bunyi bila tarik lawas dia lain. Macam-macam orang buat tau. Sekarang tak, sekarang AHM semua pakai AHM macam tu. Tak salah pun, cuma dulu tak ada kemudahan. Poin aku sekarang ni, dulu semua buat sendiri. Bila aku yang umur 37 nak pakai lagi LC, nak lanyak lagi LC, aku buat teori sendiri. Tengok macam exhaust aku buat ni, aku boleh buat apa? Aku boleh pasang silencer, aku boleh pasang fiber semua ikut kekuatan ataupun bunyi yang aku nak. Bila aku masuk fiber dengan silencer, confirm lah kedap. Tapi kedap yang aku buat bukan kedap yang sempur. Sebab kalau 4 stroke dia tak boleh kedap. Dia kalau 2 stroke dia kena kedap. Sebab tu exhaust 2 stroke ujung dia bila mudi dia ujung dia ujung. So dia punya pressure tu ataupun dia punya flow angin dia keluar tu, carbon tu dia kena selari dengan dia punya sistem engine 2 stroke. Sebab tu nama dia 2 stroke. Kalau 4 stroke dia kena pakai yang buka. Lagi open, exhaust open. Kenapa exhaust open? Kan exhaust open tu bila dia open flow, lagi keluar. Itu 4 stroke. Aku exhaust aku dah body. So exhaust aku boleh buat bunyi paling kuat, bunyi sederhana, bunyi paling slow. Kalau bunyi paling slow aku buat
Ni bunyi paling kuat lah, tapi tak kuat sangat lah actually. Cuma ada bunyi bearing lah. Bunyi bearing tu tak boleh tinggal lah. Kalau macam orang 4-stroke ni, orang-orang lama ni memang dia suka jenis yang bearing-bearing macam bunyi zzz macam tu. Jadi aku belajar bunyi bearing macam mana. Macam tu lah. Jadi kalau yang exhaust aku ni, untuk jawab soalan abang-abang yang pernah tanya dekat video, exhaust memang buat. Kalau tak buat, tak boleh. Dia kena buat juga. Steady kilang ataupun macam yang orang jual tu. Macam orang jual tu tak boleh. Dia tak boleh yang tu. Orang jual tu tak boleh. Yang jual siap tu memang bagi aku macam aku tak puas dia punya flow. Tapi kalau macam orang yang buat macam ni, tengok kosong, berlubang kan. Nampak? So nanti aku letak silencer. Ni dah ada silencer. Bayangkan tak ada silencer, lagi kuat. Tapi ni flow yang cukup untuk spek aku. Siapa yang nak tahu ni spek apa, aku tak boleh cerita, korang teka. Siapa yang teka betul, nanti aku bagi duit. Nanti aku buka sama. Dah tu je. Tak boleh nak rem-rem sangat sebab ini tempat awam. So dengar tak ada bunyi bearing. Sebab apa ada bunyi bearing? Sebab kita buat cutting yang boleh keluarkan bunyi bearing tu. Bunyi bearing tu dia ada flow angin dia keluar. Tu yang ada bunyi macam bearing. Sebenarnya tak ada bearing pun dalam tu. Bunyi dia macam boleh bearing lah bunyi dia. So jadi kita buat tu, kita buat ikut flow yang kita nak. Exhaust ni daripada 2012 sejak beli motor ni. Jadi aku nak bagi tahu yang bila buat macam ni, dia puas dia bunyi yang kita nak dapat, bunyi lain daripada orang lain. Bunyi yang lain daripada lain dengan orang lain. Dan lagi satu yang bestnya, dia bagi lawas. Bila ulas dia ingin pergi. Tengok macam ni, saya punya pula, aku punya flow ni dia tak tally. Sebab apa? Lama parking, tak servis, sebagailah. Macam aku punya ni, dia bila aku pulas, ni carburetor. Jadi angin aku tu tak boleh keluar kat belakang. Tapi carburetor aku tu tak flow, dia tak cantik. Bila flow tak cantik, bila dia tak tally dengan ni lah. Tapi tengah bawah tu pulas, dia buka, tapi dia ada sangkut sikit. Sebab carburetor kena servis carburetor, kena servis tukar minyak hitam. Macam tu lah. Ini tak lama tak servis tau. Bawah lama tak servis. Bukan selalu servis pun. Aku bukan banyak selalu pakai Superbike. Bila pakai motor besar ni, motor kecil ni macam, dia motor kecil ni macam ni. Bawa motor kecil kan, kejap je. Lepas tu jadi nak bawa motor besar. Macam aku bawa motor besar aku, bila aku bawa motor besar, aku akan bawa hari-hari. Bila dah kena dengan kerja yang memang kena pergi jalan keluar kan, so kena dah pakai. Bila kena pakai tu, pakailah motor besar. Tak adalah pakai motor kecil. Orang tanya, kenapa bang, abang punya motor ni macam terpacak-pacak, senang terpacak, spek apa? Pakai barang rumah ni lain bro.